Kalau saya dah simpan 80 gram emas ya Cik Una, perlu ke saya bayar zakat? Nak tahu? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan sharekan dengan kawan-kawan. So berhati-hati tau dengan zakat ni. Bukan setakat zakat emas saja. Emas paling mudah sebab kita nampak kan. Ini emas pakai. Kalau emas pakai, nilai hurufnya 800 gram. Okay? So kalau emas simpan, nilai hurufnya 85 gram. Syarat wajib zakat adalah apabila simpanan kita dah capai 85 gram yang kita dah simpan selama setahun. Kalau untuk hari ini, kalau untuk sekarang, kalau kita tengok berapakah jumlahnya kalau kita dah simpan 85 gram. Maksudnya 85 gram itu bernilai 29,000. Bermakna apa? Kalau ada kita simpan duit 30,000 tanpa kita usik selama setahun, kita dah wajib bayar zakat wang simpanan sebenarnya. Dia nilai zakat wang simpanan dia sama dengan nilai 85 gram emas. Kalau lah anda dah simpan 30,000 selama setahun anda tak usik duit tu, sebenarnya anda dah kena bayar zakat. Sama je dengan zakat emas.